Selalu sangat kita stres fikir pasal ekonomi dengan harga minyak yang melambung kan. Tapi kita lupa nak panik pasal satu lagi krisis besar, obesity. Krisis perang luar sana kita tak boleh kontrol. Tapi saiz perut kita tu, itu 100% bawah kawalan kita. Tadi terbaca kat threads, ada seorang doktor ni tulis satu benda yang sentak gila tapi mind blowing. Korang mesti selalu dengar ayat ni kan. Alah, aku gemuk pun guna duit aku beli makan. Tak susahkan korang pun. Susah sebenarnya. Kos obesity kat Malaysia cecah 64.2 bilion ringgit setahun. Tu 4.2% dari duit KDNK negara tau. Bayangkan duit tu kalau buat sponsor budak-budak PTPTN, berapa ramai yang boleh belajar free. Lepas tu kan cakap tak susahkan orang. Bila selalu sangat MC sebab sakit lutut, asma atau datang kerja tapi asyik blur dan mengantuk memanjang sebab sleep apnea, habis tu siapa yang kena cover kerja korang? Kawan sekerja sebelah meja korang tu juga kan? Lagi satu, jangan bangga kalau cakap aku gemuk tapi kencing manis tak ada. Doktor panggil tu preclinical obesity. Ibarat bom jangka tunggu masa je nak meletup. Dan yang paling sedih, obesity ni boleh diwarisi. Kalau mak ayah obesity, anak ada risiko 13 kali ganda nak kena juga. Kesian budak-budak tu. Ingat, budak-budak obesity ni bukan comel tau, tapi berisiko tinggi. Tapi yang paling penting dalam pesanan doktor ni, tolong jangan jadi tikus makmal semata-mata nak kurus cepat. Jumpa iklan ubat kurus ajaib, jamu bakar lemak atau suntikan tak apa-apa kat TikTok ni. Tolong jangan beli. Obesity tu penyakit. Rawat dengan doktor, bukan influencer. Doktor ni ada cadangkan dua pilihan utama. Pertama, klinik kesihatan. Korang boleh dapat pasukan MDT, doktor, dietitian, fisioterapi yang pakar dalam ubah gaya hidup. Atau pilihan kedua, klinik swasta. Boleh dapat ubat terbaru yang sah macam GLP-1 tu, tapi yang paling penting, wajib bawah seliaan doktor. Dan akhir sekali, pegang mesej Teras ni. Kita kurus bukan untuk cantik, tapi kurus untuk sihat. Cantik tu cuma bonus. Kita nak kurus supaya boleh lari main dengan anak-anak, boleh kerja tanpa MC, dan hidup lama tengok anak cucu berjaya. Kualiti hidup tu matlamat utamanya. Jadi tolonglah, ambil ikhtibar dari benang doktor ni. Kongsi video ni kepada sesiapa yang korang rasa patut dengar. Jom sama-sama kurangkan krisis obesiti negara. Stay safe, jumpa di video akan datang.